kenapa saya jumpa gigi crack lagi minggu ni. Tengok tu dia punya crack dia, ya ampun. Crack ni dah sampai ke chamber. Ni lagi jelas lah nampak. Sampai ke sini, kat sini dia putus dua. So, ni adalah base of the chamber lah, saraf-saraf punya rumah kat situ. Saya pun tak tahulah, saya terkena badi ke ni. Nampak tak? Ya Allah, terbelah dua. Kalau korang ada tengok video yang saya share pasal gigi yang crack tu, saya letak dye. So, gigi ni masih dekat dalam mulut. So, sebenarnya untuk kes ni, saya memang dah plan untuk buat rawatan akar. Sebab daripada x-ray 3D dia, dah pun nampak dia punya hujung akar tu ada infection. Bila kita scroll ke bawah, okay, ni dia punya saraf gigi. And then hujung akar gigi tu, hitam-hitam dekat sekeliling akar gigi tu, menunjukkan gigi ni memang dah pun mati. Kita buat cold test and then test yang ketuk tu, dia memang tak rasa apa-apa langsung dekat gigi tu. Dalam mulut, pada gigi tu memang tak ada langsung tanda-tanda yang gigi tu crack tau. Sekejap sabar-sabar. Masa dia jumpa saya tu, okay, gigi dia ada tampalan hitam kecil kat sini and then nampaklah macam ada secondary caries lah dekat kawasan sini. Dia langsung tak ada tanda yang macam dia crack. Even saya ambil daripada langit-langit ni pun macam tak adalah nampak obvious sangat pun gigi dia ni tak okey. Tunjuk x-ray, daripada x-ray apa kita punya finding. So kita bincang untuk selamatkan gigi tu dan buat rawatan akar. So hari ni appointment rawatan akar dia. Tapi dia kata 2 hari lepas dia pergi makan dekat rumah kawan dia, makan sate daging. Dan selepas dia makan sate daging tu, gigi dia macam crack. Tapi dia tak tahu gigi mana, tapi dia tahu gigi belah kanan. Okay, dia kata, doktor check lah kot-kot macam ada gigi lain yang pecah ke. Ternyata yang pecah itu adalah gigi yang kita plan untuk buat rawatan akar. So bila dia datang tu, macam ni rupanya. So memang dah ada kawasan yang macam dah pecah and then dia nampak macam line macam ni kan. Cakaplah kat dia, kita try untuk explore dulu. Kalau kata dia dah masuk sampai ke saraf, then kita mungkin the worst case kita kena cabut. Lepas saya dah buang yang hitam tu, amalgam tu, so nampak clear dekat sini dia punya line of fracture. Then saya pun letak dye tu dekat dalam gigi. Saya bilas. Okay, yang ni nampak semua hijau tapi dah nampak clear lah dekat mana dia punya urat-urat yang pecah tu. Lepas kita dah flush air, so macam tu rupanya. Ni pun dah sampai dekat base tu, nampak tu, dah masuk saluran nakar. Then after berbincang-bincang dengan patient, apa prognosis gigi yang memang dah pecahnya sampai dekat chamber. Kalau buat rawatan nakar pun mungkin boleh bertahan 2-3 tahun, maksimum 5 tahun, lepas tu dia pecah and kena cabut juga. So patient kata tak berbaloi lah untuk dia invest dan dia decide untuk cabut dan dia okay. Sebab at first pun memang dia datang untuk cabut. So inilah gigi dia. So inilah gigi dia yang kawasan retak tu sebenarnya dah pun sampai dekat akar dia ni. Nampak tak ni? Bahagian akar dia ni. Saya tak boleh nak tunjuk lah kat sini. Dah sampai dekat root which is memang poor prognosis and non-treatable. Itulah hasilnya. Cabut gigi ni tak jadi buat root canal. Kenapa ni saya asyik jumpa gigi yang retak ni? Hari tu dah jumpa satu, dah jumpa lagi. Tolong. Saya sedih lah jumpa gigi retak. Patient ni kata dia sebab mengunyah one side. Satu side dia tak suka sangat untuk kunyah. Selama 20 tahun dia guna je gigi sebelah kanan. Tapi katanya tak ada lah habit apa-apa. Apa punca ya? Saya pun tak tahulah. Tak kerti lah. Tak dapat jawapan. Apa banyak tanda soal ni dekat kepala saya ni. Tolong jawab. Kenapa gigi ni boleh pecah ni?